Alright. We go to next deliver. Saga Premium. Assalamualaikum. Jom. Sini. Alright. Jom. Okay, kereta semua dah siap dah. Okay, ni saya terangkan sikit lah. Boleh Ada rushing mana-mana nak keluar ke? Tak ada. Boleh Around setengah jam je dah boleh bawa keluar kereta dah. Alright. Boleh tengok nama, nombor IC betul tak betul? Betul So yang ni original grant. Kalau hilang kena bayar RM30 kat JPJ. Satu kopi saya ada bagi, satu kopi saya ada simpan untuk next year punya renewal insurance lah. Okay, cuba buka Google. Saya suruh, sekarang ni buku servis dah tak ada dah physical. Sekarang ni pakai digital je. Buka Google, search www.abangproton.com. Ya betul. So nampak tak 3 kat atas tu? Boleh tekan kat situ. Ada after sale. Alright. Kejap. Tak, dia akan keluar macam tu. So kan ada Saga kat situ. So kat situ ada warranty. Ya betul. So inilah buku warranty yang akan dapat setiap kali kalau beli kereta. Tapi mana nak tengok jadual servis? Cuba tengok, scroll naik atas sikit lagi. Lagi. Slow down. Okay, alright. This one. Alright, zoom. Boleh tengok kat situ dia tulis first service 1000 km lah. Tapi 1000 km dah tak ada dah. First service terus loncat 10,000 km. 10,000 km ataupun 6 bulan. And then every 10,000 km or 6 month. Senanglah nak tengok. Kalau nak servis, dekat mana yang paling dekat? Duk Kelang lah. Sini paling dekat lah. Setiap kali datang sini, awal seminggu set appointment. Nak set appointment, QR kat sini, WhatsApp orang servis kita orang. Set awal seminggu jangan lewat sebab kat sini memang selalu penuh. Kalau awal seminggu, so dia orang akan set appointment, nanti datang, parking kereta kat depan, kunci boleh bagi dalam. Setiap kali datang bawa satu service voucher. So dia potong RM30 daripada harga sebenar dia. Alright. So untuk servis senang saja, kalau boleh kontak awal seminggu. In case berlakunya accident, kita tak minta, tapi berlakunya accident bagi tahu saya. Call saya 3 ke 4 kali by call WhatsApp lah, call biasalah kalau saya tak angkat. Sebab sometimes kita tengah deliver sometimes terdapat angkat call. Kalau customer call 3-4 kali, kita faham lah customer urgent. So kita akan sediakan untuk towing. Kita akan sediakan untuk hantar dekat BNP Proton sendiri. Kita tak nak hantar kat luar. Kalau hantar dekat luar, takut dia pakai non-genuine part. Bila non-genuine part, esok lusa kalau nak claim warranty, akan jadi isu. Sebab benda ni dah pernah jadi. Biasanya sebab benda yang kita tukar, sometimes kita tak tahu pun barang tu barang apa kan. Kita tahu je nama, tapi barang dia bentuk macam mana kita tak tahu. Sebab dia tukar barang-barang dalam. Takut non-genuine part. Alright. Yang tu saya boleh settlekan lah. So warranty kereta 5 tahun ataupun 150,000 km yang mana datang dulu. Macam biasa dia cover gearbox, engine, wiring. Gearbox dengan engine ni biasanya cantum lah. Kalau servis dekat luar daripada Proton, warranty gearbox dengan engine ni akan void. Kalau untuk wiring pula, contoh nak pasang aksesoris dekat kereta, make sure pasang aksesori yang tidak melibatkan pemotongan wire. Nanti dia orang tanya, masa nak pasang aksesori, nanti tanya dengan dia orang, yang ni PNP tak? PNP, plug and play. Nanti dia orang tahu. Kalau cakap ya, baru pasang. Kalau dia kata yang ni kena buat wiring balik apa semua, tak ya. Sebab nanti esok lusa kalau kita nak claim untuk wiring pula, ada issue. Sebab dia orang boleh check. Orang bawah tu boleh check. Potong mana pun voltage dia boleh tengok. Macam mana stable tak stable. Tapi in case ada apa-apa masalah, bagi tahu saya je. Biasanya kita bagi tahu dululah. Sometimes customer biasalah, orang kata banyak benda hari ni nak kena bagi tahu. Biasa banyak akan lupa. Tapi come back to me, saya akan explain balik. Alright. Okay, ambil kereta tak lama. Jom kita pergi tengok kereta. So kereta semua dah siap. Tinted semua kita dah pasang. So tak perlu risaulah. Tinted ni dah pasang baru semalam. So tak boleh turun tinted? Tak boleh turun cermin 3 hari. So hari ni hari pertama. Esok lusa jangan turun, tolak boleh turun. Dashcam tak ada? Dashcam kita bagi sekali. Alright. Maksudnya dah start lah. Kalau tak perlu nak tekan push start button 2-3 kali, tekan brake push start button. Kalau nak matikan kereta, push start button sekali je, tak perlu tekan brake. Ya betul. Alright. The first one, saya buka lampu dulu kat sini. Alright. Signal semua belah kiri
Signal semua belah kiri, wiper semua belah kanan. Tapi wiper jangan on lah, takut jatuh saat gini. Okay, macam ni. Sekejap. Kalau bagi sikit, dia akan menyala 3 kali, dia akan mati. Kalau bagi full, so dia akan non-stop menyala. Kalau nak naik, dia akan stop. Sometimes kita nak tukar lane, tak ada, kita habis masuk sikit je. So dia akan menyala 3 kali. So dalam 3 kali tu kita dah tukar lane lah. Kalau nak ke kiri atau ke kanan, make a turn, baru kita ambil full. Alright. Lampu set auto sahaja. So lampu auto ni, dalam ni gelap kan. Saat lagi keluar, dia akan tutup terus lampu. Masuk jalan gelap, dia akan buka balik. High beam tolak belakang untuk lock high beam. Kalau nak bagi sekali dua untuk orang ke tepi macam ni, ke depan. Tapi kalau nak lock, tolak belakang. Alright. So kat sini dia akan keluar satu notification yang pintu ni tak rapat. Kat sini dia suruh tekan OK je. Alright, dia akan hilang. Okay, so yang ni home button, dia akan pergi home. Yang ni mute button, dia akan mute. Ni previous, yang ni next, naik volume, turun volume, OK. Yang ni mode, dia akan pergi setiap application yang ada. Iaitu dia ada radio sajalah, dia akan pergi radio lah. Alright. Ini adalah button setting dia tau, untuk screen ni. Tekan button ni, dia akan keluar setting-setting dia. Kat sini view, naik atas, tengok view di dalam. Dia punya tema di dalam lah. Sama juga. Kalau kat sini ada alarm volume, overspeed alert, date and time, kita boleh set, semua benda kita boleh set kat sini. So belah kanan ni pula, yang ni dia akan bagi warning. Ada apa-apa pintu tak rapat ke apa semua, dia akan bagi kat sini. Kalau nak bagi hilang, tekan balik benda ni, dia akan hilang. Alright. Untuk side mirror kat sini, nampak tak? Ya, betul. Side mirror left and right boleh adjust, atas bawah kiri kanan. Kalau jalan sempit, tekan je button ni, dia akan flip side mirror. Alright. Kalau lock pun dia akan automatic flip lah. Kalau dah habis guna, letak tengah balik. Alright. Ini adalah adjustment lampu. Lampu sekarang yang pakai ni lampu projector tau. Boleh naik turun lampu dia, tinggi rendah boleh adjust. Kalau kita adjust tinggi rendah, sekarang ni okey, mungkin tak nampak tau. Tapi kalau akak beri nampak dekat sini, dekat meja ni ada line lampu lah. Kalau kita naikkan lah, dia akan naik. So kalau malam nanti dia akan nampak lagi tegang. Baru betul kita boleh tengok belah mana. Tapi biasanya orang letak nombor 2. Dia ada nombor. Letak nombor 2 ni orang kata tengah-tengah. Tak tinggi, tak rendah. Alright. Tank minyak nak buka belah sini, bonnet nak buka belah sini. Macam biasa, hood depan kat sini. Untuk hood depan. Ya, betul. Mana tempat nak isi minyak? Nampak tak arrow belah kanan? Arrow belah kanan maksudnya tank dia belah kanan. Alright. So untuk pump, kita ada kat sini. Nak tinggikan seat, nak rendahkan seat. Alright. Saya dah lockkan dekat sini. Maksudnya tak ada siapa boleh turun cermin, melainkan awak sendiri yang tekan. Tekan mesti turun. Dia orang tekan tak akan turun. Alright. Bahagian sini semua simple lah. Alright. Saya pergi belah situ Awak duduk je situ. Tinted kita dah pasang. Kapet dalam list tak ada kita bagi sekali. Ni kapet double layer. Original dah dekat bawah. Original dah dekat bawah, kat atas ada satu. So tak payah keluar duit lagi, beli kapet. Okay, jangan lepas. Dia dah masuk D betul? So bila dah masuk D, parking sensor ni akan terus menyala. Kalau dia ada dekat dalam P, dia tak akan menyala. Parking sensor ni guna untuk apa? Parking sensor belah depan lah. Sometimes kita parking depan, kita ternampak langgar tak langgar on kan parking sensor ni. Kalau dah on, biar je lah. Bila kita makin dekat dengan objek depan, nanti dia akan keluar satu logo kereta, iaitu gambar kereta. Dia akan tunjuk warna hijau ke, warna kuning ke, warna merah, sensor dia. So daripada situ kita dah tahu nak dah langgar ke tak. Itulah kegunaan parking sensor depan. Yang belakang pula untuk reverse camera, dah memang ada sensor. Tekan brake So kalau saya masuk reverse, dia dah memang ada sensor belakang Kalau kita dekat lagi, dia akan menyala kat sini. Depan dia akan menyala kat sini. Alright. So boleh lepas. Untuk infotainment system sangat-sangat senang. Kat sini setting. Ini setting dia. Lepas lock kereta, lampu depan belakang ni nak menyala berapa lama? 30 saat. Dia set 30 saat lah. So bagusnya kalau depan rumah gelap, lampu dia akan menyala. Lagi satunya cantik lah. Itu kegunaan yang kedua, dia cantik. Lagi satu display. Okay. Kalau pagi biasanya orang letak 10. Sebab saat lagi kena cahaya matahari je, dia akan gelap sikit. Alright. Buka je lampu kecil. Malam biasanya orang akan letak nombor 1.
memang dah cukup silau dah nombor 1 ni. Bukan silau sangat lah, dia ngam-ngam. Tapi letak nombor 2, dia akan jadi silau. Biasa orang letak nombor 1 je. Kalau pergi tempat gelap, nombor 1 tu dah cukup sangat lah. Alright, so yang ni untuk sound system. Sound system kita boleh adjust macam mana yang kita nak. Lepas tu kat sini ada balancer. Kalau ada orang kat belakang tengah tidur lah, bawalah speaker ni duduk depan. Bawalah speaker ni duduk depan tengah-tengah ni. Kalau tempat saya ni ada orang tengah tidur, awak sendiri driving, bawa jauh, bawalah belah driver je. Belah sini semua akan off, belah situ je akan bunyi. Semua dah bangun, reset balik. Alright, yang lain lebih kepada normal sahaja. Speed sensitive volume, kalau bawa laju sikit, volume akan naik sendiri. Bawa slow, volume akan turun sendiri. Sebab biasa kita bawa slow cek parking, biasa kita turunkan volume. Ni tak payah, dia automatic, dia akan ikut speed. Alright, ADAS ni saya conclusionkan bagi awak senang faham. In case inilah benda ADAS ni lah, dia punya sistem dia. Autonomous braking system ni, bila awak tengah bawa kereta depan pun tengah bawa macam biasa, tiba-tibalah kereta depan emergency brake, kita tak sempat lagi nak tekan brake. Kalau ikutkan hati tu dah cakap, ni mesti langgar je cerita dia. Tapi kereta ni dia tak akan bagi langgar. Dah betul-betul dekat, kereta ni akan automatic emergency brake. Dia ada certain limit lah. Atas 150 km per jam dia tak akan detect. Bawah 150 km per jam dia akan detect. Alright, bagusnya orang depan buat high, kita tak kena apa-apa. So dia akan emergency brake, tapi steering ni dia akan longgar lagi. So kita boleh ke tepi, ke kanan, mana-mana. Dia tak akan lock steering. Front collision warning, kalau kita cocok kereta depan, dia akan suruh minta kita jaga jarak. Yang ni dia punya alarm lah, just normal. Dia terkeluar daripada lane, dia akan berbunyi. Setengah orang dia tak suka benda tu, dia akan off. Tapi dia tak akan tarik balik tau. Dia setakat warning sahaja. Selain daripada autonomous braking system, yang lain semuanya warning. Satu sahaja action. Action adalah AEB lah. AEB tu je akan action. Yang selain daripada tu semua warning semata-mata. Blind spot dah ada kiri dan kanan lah. So blind spot ni, rear cross traffic alert saya onkan juga. Kalau masa kita reverse ada kereta laju, kita yelah, kita punya reverse camera tak adalah besar mana kan dia punya ni, tapi sensor dia lagi besar. Kalau kereta masuk dalam sensor tu, blind spot akan menyala terus. So tak adalah kita teruskan reverse, kita akan brake. So bagusnya alert yang tu lah. Ni lane change assist, terkeluar lane sama juga. Rear collision warning, kalau ada orang cocok belakang, blind spot akan menyala. So kita boleh ke tepi. Saya onkan juga. Sometimes kita tak tengok benda ni pun. Atas highway duk layan lagu, tahu-tahu orang belakang cocok, kita tak nampak. Tapi blind spot akan terus menyala. So kita boleh ke tepi, so orang ke depan. Yang lain, tinted memang tinted free kita bagi. Tapi saya dah upgradekan ke 3 tahun warranty tinted. Dalam masa 3 tahun ni, kalau tinted ni bubble ataupun terbuka ke apa, datang claim free je. Tak payah bayar, dia akan terus tukar. So ada apa-apa masalah tinted ni, tiba-tiba baru nak sampai 3 tahun ni, tengok tinted dah betul-betul pudar, datang tukar terus. Tinted ada bubble sikit, tukar terus. Share 15 nama kedai dia right cool belakang. Alright, Tunjuk tu je lah. ya betul. Alright, so jom kita pergi bonnet. Boleh tekan push start button sekali untuk mati kereta. Untuk buka bonnet, sini bawah T ni, tempat buka bonnet ada satu button. Nampak tak button dia? Itu button. Alright. Untuk free gift, dashcam kita bagi sekali. Kad memory card pun kita bagi sekali. Kad Tashingo boleh daftar macam biasa. 10 merchandise Proton. Bagusnya merchandise Proton ni, semua barang dah ada. Barang-barang kecil, benda-benda yang kita perlu semua dah ada dalam ni. Alright. Payung dah ada, triangle dah ada. Kalau kita rosak ke apa, boleh buka lah benda ni. Lepas tu dah siap sekali dengan tools. Semua tools dalam ni semua dah lengkap untuk buka tayar. Dalam ni dah ada spare tayar. Dalam ni dah ada jack untuk naikkan kereta. Alright, semua barang lengkap. Mantap. Nak tutup, tak payah hentak kuat-kuat, slow. Biasanya kita kuat sikit tak, letak slow, dia tutup sendiri. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, jom kita tangkap gambar dulu. Okey, 1, 2, 3. Another one. 1, 2, 3. Freestyle lagi. Alhamdulillah. Alright, settle dah. Terima kasih sangat-sangat.
Kalau ada kurang daripada saya ke, saya minta maaf. Ada kawan-kawan, bagi tahu, jangan lupa. Apa-apa bagi tahu saya. Alright, thank you. Terima kasih. Okey, terima kasih. Hati-hati jangan laju Right. Assalamualaikum. Okay guys, itu sahaja video kita hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Jumpa di video yang akan datang. Bye bye. Ciao dulu. Bye. Tak.